sekarang kita nak buat krim brulee. Okey. Macam ni, tak kira apa pun kau buat, yang penting bahan utama dia susu Good Day. Sebab dia ada macam-macam nutrisi dalam dia. Ada vitamin D, ada protein, ada kalsium, ada apa lagi? Janji susu ni memang berkhasiat. Jadi makanan korang sedap sebab susu Good Day. Secubit rasa. Kita kena buat dengan kasih sayang tau. Gempurnya, sedapnya nampak. Tengok tu. Nampak tak kegebuannya? Gaul lagi ya? Gaul lagi. Sampai? Gaul lagi. Sampai dia sebati. Cantik. Okey. Nampak guys? Lagi. Bukanlah. Okey dah. Lagi sikit je. Okey. Okey, yang ini pula. Senang sangat ni. Senang. Untuk menggaul tak berapa pandai. Apa sih senang sangat ni? Macam mana boleh buat? Okey, lagi. Sebelum kita nak masukkan dalam oven, lepas ni kita kena letak air panas dekat dalam meriang ni. Okey. Air panas kat mana? Ada sini. Magic lah macam Aladin. Okey, perlahan ni. Panas. Okey. Sampai mana? Sikit? Separuh? Separuh. Agak mangkrak sikit dah lah. separuh mandi. Mandi Yes. Lepas ni kita Masukkan dalam oven. boleh buat. Mana? Okey, masuk dalam oven you all. Jangan lupa. Okey, dah. Okey, jom. Okey, itu je. Nanti kita tunggu. Kalau dah siap, kita buat live lagi. Okey? Bye. Bye. Sekarang kita dah siap. Lepas tu kita nak buat apa? Apa dia? Kita bakarlah dia. Oh, wah. Kita layangkan dia. Kita bakar dia. Dah lama cukup lama. Sabar, tak ada apa-apa. Ma. Banyak ke Maisha ni? Ma, tolong, Ma. Okey, dah.